Assalamualaikum guys. Hari ni kita ada projek baru guys. Iaitu kita nak try mancing. Tak pernah lagi Kaizen buat mancing kan. Jom kita pergi mancing. Kita dah sampai kat kolam ni. Tengah ready barang semua apa semua tu. So sekarang kita nak buat challenge sikit kat sini hari ni lah. Kita tengok apa hadiah-hadiah menarik yang kita akan bagi hari ni. Siapakah pemenang? Kita tunggu kejap lagi. Jom mancing. Sekarang ni tengah hujan lebat tau. So misi sekarang ni nak cari umpan untuk kita mancing malam ni. Nak cari apa, cacing yang cengkerik petang ni. So stay tune guys petang ni. Bos, how are you? Itu umpan ada? Umpan ada? Umpan? Umpan apa? Cacing dengan cengkerik dia, cengkerik. Cacing ada, cengkerik ada? Boleh. Boleh tengok? Guys, sekarang ni Mok dah sidai. Assalamualaikum. Hai. Kenapa pula katak? Kau nak mancing bukan mencaruan. Kau beli katak pula. Siut. Tak ada. Tak apa. Buat kata napis apa? Kalau beli roti tu untuk mancing nak mok. 2 hours later. Okay, sebelum masuk ke location, cek air dulu. Air kosong. Air kosong, bagus untuk kesihatan Allah Akbar. Air mana satu? Soya ke? Dah lah. Kau biar betul kau minum gas. Aku tak, aku dah ada air. Kunyah-kunyah, ada kunyah-kunyah, kudap-kudap. Ni barang baik, bos. Baik Aku takut tu Adam ni. Ada pressure kat dalam ni. Risau tu. Risau kan? Sebab tengok mak pun tak ada kan. Gitu pula ya. Kau baru tengah record kan. Lepas tu kau dah cakap dulu kan. Itulah cameraman practical. Assalamualaikum apa nak masuk dalam ni? wabarakatuh. Kita tepi highway ni. Pernah masuk ni lalu kalau buat tu. Ni keluar ke sebelah ni. Pernah. Homestay kau cantik ni. Jangan cancel dulu. Kau tak record tadi. Yang cik masuk homestay tu rekod. Kenapa kau Kalau boleh panjang, tarik je panjang. Tak, kenapa kau cancelkan tadi? Lawa macam ni weh. Cantik kan? Buat kampung seronok ke kampung. Mana ni kita nak pergi ni? Nak hidup Adam lah ni. Kita nak jual ada. Dah depan sikit dah. Dashboard banyak sangat tu. Okey, mantap dah. Kau standby dah. Buah pinggang kau elok lagi kan? Bila lagi? Okey, mantap. Ya. Dah sampai kita. Oh terbang pula dia. Besok kau pagi buat apa? Kalau dia ni tak sidai tak sah. Memang kampret kau. Ni, siapa yang sidai? Yang bang dok suruh orang spam sampai spam call ni. Kau nak yang mana ni? Ikut je dia. Kau ikut dia je? Pendengar Dam, sekarang kau dah popular tu. Dalam Facebook orang dah screenshot muka kau lah. Dia buat apa? Dia buat apa? Ya. Mata pakai besar-besar ke kecil-kecil mai? Kan? Ni ke? Ni ke? Ini ke? Which one lah? Tengah-tengah Ni mai? Apa dia? Ikan sini? Boleh. Mana-mana? Tapi barai tu video tu. Okay guys, sekarang ni kita orang dah set up barang mancing apa semua ni. So sekarang ni kita nak pecahkan team. So kita perkenalkan dulu di sebalik Kaizen ni bukan setakat aku seorang je bro. Aku nak kenalkan seorang lagi ni. Ini dia. Assalamualaikum. Salam. Ni adalah ADG. Adam G kita panggil ini adalah contestant yang akan jadi partner untuk aku hari ni. So Dam, ada apa-apa kata Dam? Assalamualaikum semua. Kau ingat ni apa? Politik ke? Bagi trademark sikit Dam, kita punya trademark ini apa? Tak apa, biar hati putih jangan hati hitam. Yang kedua, kita ada kita punya Mister paling slow.
iaitu napis pelahan. Come here, napis pelahan. Ni napis pelahan aka mountain. So, kata-kata kau hari ni kau akan ber-tag team dengan Mok Lang. So macam kita tahu, kalau ngamuk ni biasanya kalah. Ha. So yang penting jangan kumpau. Yang penting jangan kumpau. Kalah Jangan tak gumpau apa. Yang penting jangan gumpau guys. Last but not least, siapa lagi kalau kau tak kenal? Kerja dia makan je, tak ada benda lain. Mok Lang. Dengar lagi. Ya, cakap makan. Yap. Jangan dua-dua sekali. Ada lain lagi. Macam ada tandingan antara kau dengan aku ni. Ha. So, biasa kita pair kan. Hari ni kita berlawan. Lawan kita tengok siapa gumpau. Siapa gumpau Ha. So, ada apa harapan kau untuk hari ni? Sebab Harapan- kalau menang ada hadiah Mok. Memang ada dia tapi tak iyan lah. Tapi jangan gumpau. Jangan Gumpau gumpau, jangan. Yang penting makan dulu. Yang penting makan dulu. So, kau rasa berapa ekor ikan kau dapat ini? Paling-paling pun setengah kolam. Tengah kolam kau setengah janda kolam ke ni. kau mancing? Sauk. Sauk. Tolong sikit boleh tak pasangkan pelampung? Mana boleh kau tim Tolong lawan. sikit lah. Apa benda ni? Kau tak reti ni. Mana Siapa ni ni? Siapa punya? Pasang apa ni? Pasang pelampung. Tolong sikit boleh? Tak siapa Mok punya? kan dah jadi pelampung. Kau santai je dah dekat dalam. Siapa punya? Mok punya. Mok punya. Kau dah ada batu nak pelampung. Eh, kau tidak pasang. Tak. Tadi sembang kencang dalam ni. Kau Dalam nak mana? ikan Jaws, ikan paus. Itu kau punya joran. Alah, macam tu aku pun boleh buat. Kau kata tak boleh buat. Jangan masuk umpan lah. Kau pakai umpan apa tadi? Cacing. Aku pakai cerik ya. Kau ingat aku takut masuk umpan. Mana je lah. Kau duduk ada diam. Tengok ni. Dia pergi siksa ni. Okey. Settle Kau nak baling jauh, baling dekat ni. Ah, inilah. Oi. Nampak. Turut-turut. Wah, mantap Wam. Wah, macam ni. Sombong amat. Dah ready. Jalan. Oh ya. Adam tengah tolong competition lagi. Itulah. Yelah hati tak Adam? Tunjuk muka pun ni. Mana tahu rezeki kita. InsyaAllah. Okey. Kaizen 2. Dah ready belum? Hey, relax. Tengok tu, dah lompat-lompat depan aku tu. Adam, Yeah. Kaizen 1 on. Jom. Sekarang dalam kiraan 3, kita start pancing dalam masa sejam. Berapa banyak ikan yang kita boleh dapat? Kita tengok kejap lagi. Kita kasih habis satu olam ni. Yeah. Kita tak kumpau. Ya. 1, 2, 3. Okay Mok, berapa confident awak ada dapat ikan? Confident hari ni dapat ni. Belut. Aku kalau masuk apa-apa pertandingan, memang niat aku memang nak menang kan. So sekarang ni, diorang mau mancing belah sini. Firasat aku kata ikan belah sana. So sekarang kita pergi tepi sana sikit. Jom. Alah, terbelit lah. Okay, kita mulakan dengan lafaz bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Target aku hari ni kurang-kurang 3 ekor. Untuk aku seorang lah. Personal punya target. Masalah dia pancing aku ni, dia punya mesen sangkut. Tapi aku confuse apa patung tu yang main. Jarang kumpau lah. Alamak, terlepas. Ada lagi. Tolong. Aku punya mesin sangkut gila. Ada ikan lepas sekali. Gigi, mana nak pergi lu?
jarang kumpau lah. Sudah dapat. Gua tak kumpau, weh. Jom. Ni nama dia patin terboyak pada hari. Bukan, Relax. Fatimah. Wow. Fatimah. Ni namanya kawan makan kawan. Patin makan patin terboyak. Ah. Ya. Kau tengok. Bang, sini bang. Okay Adam G, apa pasal anda? Si Wam dah dapat satu ikan untuk tim awak. Kita pasti menang Kita pasti menang. Sebab kau tengok Mok tu, kau pergi zoom sikit kat dia. Dia ingat apa pancing casting ni. Baling tarik bila nak dapat dia? Itu lah. Tengok lah. Nampak? Terbelit. Elok lah tu, kena dengan tuan. Okey, cepat. Keli. Woi. Apa ni? Bapak besar. Besar. Wow. Apa? Kali Afrikau. Kita duk main-main gulung. Dam tak boleh jadi ni. Aduh, itulah tu. Aduh, takkan nak kalah dengan Mok. Kita dah cakap besar kat dia tadi, aduh. Oi, besar. Oi. Stamina. Waka. Fatimah. Yang dapat tu geli. Kecil okey tu. Wow, sabar. Ayo, Mak. Pertandingan dia siapa dapat ikan paling banyak, bukan ikan paling besar. Tapi kalau dah tak dapat seorang ekor, siapa yang paling besar lah? Ni kejap lagi naik lah, relax ah. Ceng. Aku dah ceng tak dapat apa pun. Wow. Talapia. Ya, itu dia. Wow. Ini betul lubuk patin tu. Aku rasa aku kena tukar tempat lah. Ni besar ni. Ni besar ni. Come on, Apis. Takkan kumpau kot. Oh, besar tu Mok. Jangan sangkut. Kemenangan kedua. Oh! Kedua. Oh, bukan. Belum menang lagi. Belum menang lagi. Memang tu aku bau. Tu sama hujung tu aku bau. Kita dah tahu. Oh! Cameraman kita yang menang hari ni. Nombor 5. Tak payah pergi mana-mana pun. Main beria dalam hutan limba. Ni kita dah tangkap Jiban. Yang ni nama dia siapa? Ni Pen tu Pen. Besar lah. Biasalah. Bang keluar dulu. Ni dah kumpau. Mana? Ni pun kumpau. Kumpau lagi ke? Ini kumpau lagi. Ada. Mana main kita? Tadi beli barang baru. Tak dapat ke? Dah 2 ekor dah lekat. Dia kumpau. Okey. Bolehlah buat syarat. Bolehlah. Mok, kita dah 3, Mok.
Kau pencipta rekod kumpau. Kecil tu comel dia. So hari ni kontes kita sebenarnya siapa dapat ikan paling kecil. Kontes kita itulah sebenar-benarnya. Dam, rekod kat sini tak pernah kumpau, Dam. Jangan malukan aku, Dam. Aku rasa dah menyesal pilih kau jadi tim aku ni. Dam, kau balik main gitar je lah, Dam. Sabar. Tunggu apa ni? Aku dapat. Memang aku menjerit. Mak! Ye, kemon ni. Sambil duduk je. Ada naik lagi? Ni. Ah, patin ni, patin. Lawan ni, lawan. Ikan yang keberapa, Mak? Ikan yang ketiga. Ah, mantap. Abang Tu. janji abang tak kumpau. Tu member kumpau. Weh, Dam. Dah 3, Dam. Berat oh. Kena lagi. Okey, Mak. Kalau Pia balik, kita naik. Patin. Patin. Oh, patin. Oh, yang keempat Yang keempat, bro. Oh, mantap. Tu member kumpau lagi sekali. Weh, yu. Kumpau ke? Dah 4 ekor ni. Alah, Pia lah, weh. Ikan ke berapa ya Encik Mak? Ikan ke-5. Wah, belagaknya muka. Oh, memang belagak lah. Ikan ke-5, bro. Cik Man dah ke-6. Satu lagi. Yeah, London forever. Yeah, tak kumpul tengok. Boleh lah tu ni. Okay. Aku punya sangkut. Ada ke Mak? Weh, Mak ada weh. Wah. Dia ludah pun aku. Bentuk yang ketujuh 7, 6, 2, 4. Oh ya, ada banyak. Ada dekat 20 ekor dia. 20 ekor ada. Yang kumpau tetap kumpau Kumpau tu tak kumpau. MU bersama Arsenal. Kalah. Upin. Alamak. Macam Macam lah. lepas 1 jam kita Kita orang kata bertarung lah tadi. bertarung nyawa tu. Bertarung nyawa. Main dekat tebing-tebing tu. Main kat tebing-tebing Yang pusing-pusing pun ada. So macam mana Adam? Ada apa-apa nak cakap Adam? Wahai sahabatku yang mulia, Oh, kesimpulannya adalah tak payah dah macam walaupun nasi lah. kita walaupun kumpau kesuk. Tak tahu nak cakap apa sebab sama kumpau. Saya tak payah cakap apa-apa. Tak rasa tadi awal video kau dah cakap janji tak kumpau. Tapi janji dah kena makan janji. Oh. Overall result dia aku dapat 2 ekor. Kau dapat berapa ekor tadi, Mok? 7 ekor. 7 ekor. 6, 7. Sebenarnya kemenangan mutlak memang kat orang lah. Orang Sambil duduk. Sap. Tapi masalah orang semua dapat patin. Kau dapat ikan apa tadi? Yang keli. Ikan keli Afrika tu. Afrika. Besar bas. Besar-besar. Ada dalam 2 kilo lebih tu. 2 kilo lebih. Macam nya pergi Mancing kau tu. Mula-mula yang tak boleh belah dia. Cik Man, sangkut. Sangkut. Buka. Ada. Ada. Tarik-tarik keli. Geli. Tapi sebenarnya kemenangan sebenar dia bukan dekat kita. Kat kita tak. Dekat cameraman kita. Cik Man. 8 ekor 8 ekor dia sempat. Dalam kemas ekor. Dalam kemas. Dalam tengah kemas ekor dia sempat. Macam ni, kau kemas dulu. Lalu. Kita tengah kemas. Aku dapat. So nanti kita akan bagi hadiah. Yang macam kita janjikan, nanti kita bagi hadiah kat kereta. Macam biasa, Mok. Mana-mana orang yang baru singgah dalam channel kita ni. Jangan lupa like, share and subscribe Kaizen Swiss Studio. Jangan kumpau, beli pancing baru tak dapat ikan. Tak dapat ikan. Keluar modal ikan tak dapat, kumpau. Order mi goreng ayam tak sampai. Aduh. Aduh, pala tu.
Apa punya Lepas ni apa? Lepas ni apa? Aku rasa dia lepas dia elok main gitar je. Kan tebing dah. Ha. Pusing kolam dah. Salah dia daripada sini, tukar sini. Wah, ambahan nampak. Aduh. Secara jujurnya, aku menyesal pilih dia sebagai tim aku. Dia ada effort. Ada juga checkpoint. Daripada yang seorang gitu. Daripada seorang tu. Tak tahu. Jawab lo. Dia tengok orang dah 2-3 ekor, jom balik. Okay, so ni Kaizen Hafiz, Kaizen Mok, Kaizen Adam. Aku macam biasa lah. Okay, so kita settle kat sini. Kita jumpa dalam next video nanti guys. Assalamualaikum. Segmen akhir untuk program kita hari ni Program yang agak best dan memenatkan. Memenatkan Memenatkan ni. Ambil duduk. So kita sampai ke penyampaian hadiah. Hadiah kita ni disponsor oleh seorang hamba Allah. So kita bagi kepada pemenang hari ni Menang. Saya lah. So kita jemput hadiah kepada pemenang. Ini ada 2 hadiah. Ada dia. Pandai-pandai lah korang bagi macam mana So Baju kat 2, helmet ke kat 2. so ambil dulu. Tengok apa yang ada. Habis tu aku. Kau hadiah kumpau terbaik. Champion. London Israel. Champion. Kumpau.